Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mahu bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Fira, kenapa Fira ajak akak cari Iz ni? Alah, kan Fira dah cakap dah. Is tak ada dekat office. Risaulah, takut apa-apa cari kat dia macam mana. Okey, tapi macam mana Fira tahu Iz ada kat sini? Cuba nasib, Kak. Kawasan dia dekat office ni. Kau ni menyusahkan diri sendiri, tahu tak? Kak, yang hilang tu suami Fira tau. Kalau akak tak nak temankan Fira, tak apa. Fira boleh cari sendiri. Aku dah cakap banyak kali kau tak nak dengar. Lain kali. Lain kali kalau tak dengar, siap. Fira nak pergi mana tu? Tu Fatin lah, Kak. Ish. Joy. Ni, Fira. Fatin, awak okey ke tak ni? Ha? Lelaki tu siapa? Ha? Macam dah nampak je. Dia bekas tunang I. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes? Wah. Sayang. Kenapa ni? Macam mana sampai ada kat sini? Ha? Wah? Kenapa ni? Papa tak tahu Fira call Papa cakap nak datang. Nasib baik Papa tinggal barang balik rumah ni. Abi, relax. Tak, sebenarnya Fira panggil semua ni sebab nak bagi tahu sesuatu. Fira dah setuju Izman nikah dengan Fatin. Ha? Sayang. Jangan main-main boleh tak? Main apa? Fira ikhlas lah ni. Abi nikah dengan Fatin Yelah, lagipun selama ni Fira tak pernah cakap kan yang Fira tentang perkahwinan Habi dengan Fatin. Tak fahamlah. Dulu saya bukan protes ke? Fira terkejut, tu je. Sebab Habi rahsiakan perkara ni dari Fira. Habi, cinta tu bukan kesetiaan semata-mata tau. Tapi cinta tu ikhlas. Ikhlaslah yang boleh melembutkan dan meluluhkan hati yang dingin. Macam hati Mama untuk Fira. Apa ni sayang? Tak faham betul lah. Tak, sekarang ni kan, dulu awak bukan main ya protes saya supaya saya tak payah datang rumah family awak. Sekarang ni awak minta pula saya kahwin dengan Fatin. Saya tak nak lah. Abi, please boleh tak faham betul-betul niat Fira ni? No. Saya tak nak kahwin dengan dia. Tak nak. Tapi itu syarat untuk Fira balik rumah Habi. Habi, please lah. Nikah dengan Fatin. Fira janji. Fira tak akan tinggal Habi, okey? Aduh. Macam mana ni? Ya Allah. Aku mengharapkan ketenangan di bulan Ramadan ni.
Tapi dugaan demi dugaan yang kau datangkan padaku. Tapi selagi aku bergelar hamba-Mu, dugaan pasti datang yang berbekal dengan hikmah. Kunci untuk aku teruskan kehidupan ini. Bantulah aku, Ya Allah, dalam membuat keputusan terbaik untuk orang-orang yang aku sayang. Ya Allah, mampukah aku bahagia dengan cara macam ni? Mungkin orang akan cakap Habib ni beruntung. Ya, dapat isteri cantik, baik. Lepas tu setuju pula nak dimadukan. Tapi kan sebenarnya kan, jauh dalam sudut hati Habib sendiri banyak sangat persoalan. Mampu ke Habib nak ikut sunnah tu? Sebab dalam Islam sendiri pun, seorang suami tak boleh nak menyakitkan hati seorang isteri. Yelah, bukan semua orang boleh berpoligami kan? Tapi ihsan sesama manusia pun ada dalam sunnah kan, Habib? Solatlah walaupun terpaksa. Bertudung dan puasalah walaupun terpaksa. Nikahlah dengan perempuan yang perlu pertolongan walaupun terpaksa. Habib, Fira dah tahu dah semua masalah Fatin tu. Habib tak kesankan dia ke? Walaupun sikit, tak ada. Habib nikahlah dengan dia. Fira janji, Fira akan sentiasa setia dengan Habib. InsyaAllah. Please. Buat demi baby. Please. Sayang, Habib ingat esok nak ambil cuti lah. Nak ke rumah. Serius? Yelah, kita kan dah nak raya dah. Rumah pun dah macam tukang pecah lah. Tapi tak apa. Biar Habib yang buat. Saya relax je, okey? Jadi memsor. Tapi esok Fira nak keluar dengan Mama. Ha? Mana? Jalan-jalan. Sekejap je. Oh. Tak ajak Habib pun. Sampai hati. Taklah. Ni kirakan macam Ladies Day lah. Fira kan tak pernah keluar leisure dengan Mama kan. Fira ingat macam nak belikan dia baju raya lah. Betul ni? Betul? Sebelum buka Fira balik. Promise. Sekejap je. Boleh Pergi Habib. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Lagi jumpa Fatin tu nak bincang. Aunty? Fira. Fatin terkejut juga tiba-tiba Fira call kata nak jumpa. Memang betul pun nak jumpa Fatin. Kalau Fira nak tarik balik keputusan, Fira bagi tahu. Dengar dulu apa yang Fira nak cakap. Fatin? Tak betul. Kalau Fira nak tarik balik keputusan, tak apa. Fatin boleh terima. Taklah Fatin. Fira takkan tarik balik keputusan Fira tu. Cuma ada permintaan sikit. Apa? Okay, Fira kalau boleh nak Fatin duduk rumah Fira beberapa hari ni. Kita sahur sama-sama, kita buka puasa, kita berpuasa, solat tarawih sama-sama. Boleh tak? Kau betul ke nak kahwin dengan Fatin tu? Fiz, aku masa lepas putus dengan dia itu, aku ingat memang aku takkan balik dah dengan dia. Kau tahu tak? Syazah ada jugalah bising kat aku pasal kau. Tu cakap apa?
Dia suruh aku nasihatkan kau lagi. Aku tak cakap apa lah. Ya, kau tahulah Syazah tu macam mana. Mana boleh bantah kehendak dia. Aku tak nak aku. Aduh, aku tak nak benda ni semua. Tapi Fira yang suruh kan. Saya tahu Mama dengan awak mesti pelik kan kenapa saya buat permintaan macam tu. Kenapa you buat macam tu? You rasa I tak puasa? Bukan. Saya percaya setakat asas-asas agama macam tu je awak takkan abaikan. Betul? Mesti awak dah tahu kan kenapa Is tak jadi kahwin dengan awak hari tu. Saya bukan nak ungkit, apalagi nak kutuk. Tapi mesti awak dah tahu salah awak dekat mana. Kalau tak, awak takkan cari Is balik. I mengaku I teruk sangat dulu. Betul? I datang sini balik sebab I nak tebus semua kesalahan I dekat Is. Sebab itulah saya nak Is nampak kesungguhan awak tu. Biar dia tahu yang awak memang betul-betul nak berubah jadi baik. Dengan bermalam dekat rumah korang? Saya bukan nak Fatin jadi hipokrit. Cuma ada ketikanya perkara baik tu perlu ditunjuk. Fira, kenapa you buat keputusan macam ni? You tak rasa menyesal? Fatin, kita selalu usaha cari rezeki kan. Sampai kita lupa rezeki tu datang dari Allah. Sama juga macam perkahwinan. Kita bersungguh-sungguh pertahankan perkahwinan sampai kita lupa jodoh tu dari Allah. Sama ada kita kekal berdua je dengan suami ataupun kita kena berkongsi. Itu semua kehendak Allah. Kenapa sayang ni angkat-angkat ni semua? Tunggulah saya dah masak, biarlah saya angkat. Habis, takkanlah nak angkat sebiji mangkuk macam ni pun tak boleh. Tak boleh. Saya nak masak, biar Habib pula angkat sayang. Angkat ni. Ngada tau. Tadi sembang apa dengan Mama dengan Fatin? Macam mana Habib tahu Fatin ada sekali? Habib ni kan suami. Saya tak boleh rahsia apa-apa tau. Lambat laun mesti Habib tahu juga. Siapa pula yang datang ni baru nak bercengkerama? Ayo. Habib. Tak, sebenarnya Fira yang ajak Fatin datang. Dah bincang dah dengan Mama tadi. Bukalah. Masalah. Habib. Kenapa Habib macam ni ya? Macam mana apa? Yelah, tadi time buka Habib diam je. Ha? Tak nak cakap dengan Fatin langsung. Saya yang nak sangat jumpa dengan dia orang kan. Apa diam? Taklah. Sebenarnya Fira nak Fatin tu jadi baik. Nak dia biasakan diri dia dengan kehidupan kita. Siapa kita sayang nak jauh orang, nak tentukan dia baik ataupun tak baik. Tolonglah sayang, soal kahwin ni hak suami. Sama daripada segi akad dia ataupun talak dia. Isteri tak boleh sesuka hati suruh suami dia kahwin lain ataupun lepaskan dia. Habib dah janji kan. Okey.
Why not kita cuba ambil positif dari hal nikah kahwin ni. Okey? Kita buat benda yang baik lah. Kita sama-sama bimbing dia. Okey? Kalau dengan perkahwinan tu, seseorang tu boleh berubah jadi baik, apa salahnya kan? Kan benda yang bagus kan? Life is about sharing and caring kan? Jangan lupa terawih. Aku pergi dulu. Abi ni susah lah. Is, I tahu you tak suka I kat sini tapi tolonglah jangan marah Fira. Sebab ni semua permintaan dia. Ya, I pun minta maaf juga. Assalamualaikum. Fatin? Kenapa ni? Termenung macam ni? Awak kecil hati Sorry lah pasal Izman tadi tu, dia tak tahu awak datang sini. Tak apalah. I dah boleh agak dah Izman akan macam tu. Fatin, dalam hidup ni kan, kita kena positif dan optimis. Dua perkara tu je yang boleh tentukan sama ada kita sukses atau hancur. Fira, I tengok you ni very rational kan? Mula-mula tu you macam perempuan lain lah yang akan melenting bila husbandnya kahwin lain. Tapi end up, you jadi seorang yang positif dan optimis. I pula malu. Biar kita berubah kerana Allah, bukan kerana manusia. Jomlah. Solat Isyak. Jom. Tak patut Syazah cakap macam tu dekat Is. Ini kan semua plan Fira. So what? You're telling me he's playing innocent? Alasan dia apa? Nak tunaikan kehendak bini. Tapi padahal ke deep. Rumah tangga diorang elok je. Tak payahlah kita fikir bukan-bukan. Kau suka lah tu kan? Kau tu lelaki. You're guy, you're dude. Kau suka lah bab-bab poligami ni kan? Raf tak sokong mana-mana. Raf cuma sokong Syazah cool. Tu je. You know what? Fine. Lepas ni, from now on, aku takkan cerita kat kau pasal diorang dah. Okay? Syazah, kita ni orang Islam. Sekawan, sekeluarga. Tak elok kita jadi batu api. Oh! Kau tuduh aku batu api. Syazah, bukan macam tu, Syazah. You know what? Dah. Aku dah tak nak tengok muka kau dah. Dah lah. Syazah. Bukan macam tu, Syazah. Oh. Fira, nak pergi mana tu? Fira nak pergi pasar, beli bahan masak untuk buku puasa nanti. Nak ikut tak? Boleh juga. Fatin pergi siap. Fira, you pakai tudung tak susah ke? Terlilit sini, lilit sana. Kalau tak nak terlilit sini sana, tak payahlah pakai tudung yang complicated. Pakai je lah yang simple-simple. Yang penting aurat tu tutup. Aurat ni hadiah Allah untuk kita. Jadi kita kenalah jaga. Tapi you dulu pun tak pakai tudung kan? Itulah. Tapi alhamdulillah Allah suluhkan hati Fira. Mungkin sebab Is juga kot. Tapi bertudung tu tak semestinya mengubah kita jadi lebih baik tau. Yang penting hati dan niat tu. Ni Fatin tertanya-tanya macam ni, kenapa? Dah nak bertudung ke?
Fira, banyaknya beli ni, nak masak banyak ke? Alah, Fatin pun nak masak kan? Mama cakap Fatin pandai masak. Masakkanlah kesukaan Isman. Fira? Umi. Umi buat apa kat sini? Saja tadi Umi ada urusan dengan Baba. Nampak supermarket, ingat nak beli barang. Umi tak sangka tau Fira ada kat sini. Nasib baik Umi tak singgah rumah Fira. Baba mana? Baba ada dalam kereta. Umi, apa ni? Fira, Umi tahu ni pilihan Fira. Tapi Umi tak berkenan lah dengan perempuan kat belakang tu. Umi, kadang-kadang pandangan kita tu tak membantu tau. Kadang-kadang memfitnah Umi. Fira, Umi bercakap pasal realiti. Fira tahu tak? Semalam Izman pergi jumpa Baba tau. Buat apa dia jumpa Baba? Fira tak payahlah beria-ria sangat nak ambil hati mak mentua Fira tu. Umi tahu memang tanggungjawab Fira ambil hati dia. Tapi orang cakap janganlah nak memandai-mandai buat keputusan untuk suami. Kalau Is rasa yang dia kahwin kerana terpaksa satu hari nanti macam mana? Fira juga yang dipersalahkan. Sedap ke? Tak adalah, tekak ni kering sikit. Sekejap lagi I nak sambung mengaji dengan Fira. Dia tidur tu, dia penat. Okey. I sebenarnya tak marah you pun. Dia kan pula benci you. I minta maaf kalau selama ni you nampak I macam tak apa suka kat you. Tapi you kena tahu, apa juga plan, semua plan Syafira, I tak tahu apa-apa pun. I tahu you takkan sayang I macam dulu. Sayang I, cinta I hanya untuk Syafira seorang je. Mana-mana perempuan pun tak boleh ganti tempat tu. Boleh tak kita lupakan hal kita dulu? Setahu I lah tak ada apa-apa pun jadi antara kita dulu. Tak tahulah you. And I nak bagi tahu you, I tak pernah berendam pun dengan you. So hopefully you pun sama juga lah. Jadi you buat semua ni sebab simpati? InsyaAllah nanti I akan cuba tolonglah selesaikan masalah you. You dah tak ada cinta langsung kat I ke? Cuba you fikir kalau kita menikah sekalipun, tapi nikah tu tak ada apa-apa makna. Jadi I tak nak tanggung dosa. I harap sangat you faham. Fira? I dah fikir semalam. I berdoa supaya Allah bukakan hati I untuk berhijab. Fatin tak rasa cepat sangat ke? Baru je semalam awak tanya pasal tudung. Bertudunglah walaupun terpaksa kan? Betul? Semalam I dah berdoa dekat Allah supaya Allah bagi hidayah kat I untuk pakai tudung. Jadi itu yang hari ni I pakai tudung. Fatin, memang betul hidayah Allah tu boleh datang bila-bila masa pun. Tapi yang penting istiqomah. Kalau tak ada istiqomah, dah bertudung bertahun-tahun pun boleh buka balik tau. Bukan apa Fira, I teringat you cakap semalam. Selangkah kita keluar rumah tanpa menutup aurat,
selangkah kita dekatkan ayah kita kat neraka. Ai terus teringat arwah bapa ai. Alhamdulillah. Baguslah Fatin dah faham sekarang. Fira, ai rasa nak balik rumah lah. Kenapa? Tak suka duduk sini ke? Ke awak kecil hati dengan Is? Tak. I pun tak ada hak nak kecil hati dengan Is kan. Sebab sebenarnya I nak praktikkan apa yang I belajar kat sini dengan you dekat rumah. Mudah-mudahan malaikat pula masuk rumah I. InsyaAllah. Cantiklah Fatin bertudung macam ni. Cantik sangat. Jom kita selfie jap boleh? Okey, jom. Ya Allah, cantiknya dia. Manislah. Manis. Pandai pula elek tudung. Tutorial dia. Sudahlah Tu Azim. Anggapkan je lah yang isteri Azim ni tengah merajuk dengan Azim. Azim kena pucuk dia. Lepas tu, hati Azim macam mana? Siapa nak pujuk? Azim sendiri. Azim minta maaf kat Mas. Azim tak sepatutnya cerita masalah rumah tangga Azim pada Mas. Cuma Azim stres je. Isteri Azim langsung dah tak jaga hati Azim lagi dah. Sikit-sikit dia nak marah, dia nak menjerit. Macam Azim ni banduan tunggu hukuman gantung. Azim pernah dengar tak? Kelemahan seorang isteri tu berpunca daripada seorang suami dia tahu. Mas rasa Azim ni terlalu bagi muka sangat kat dia kot. Manjakan dia sangat sampai dia naik kepala. Azim, Mas cakap macam ni bukan nak suruh Azim marah dia ke apa tahu. Tapi Azim kena buat sesuatu. Azim ni suami. Azim tahu tu. Azim sedar. Anak Azim sendiri pun cakap macam tu juga. Azim sebenarnya malu dengan Mas. Azim, malu sesama manusia tak ada maknanya. Malu dengan Allah lebih baik. Ni, Mas tak boleh lama ni tau Azim. Mas tengah kerja. Macam ni, apa-apa nanti Azim telefon Mas Boleh? Mas, sekejap. Azim ada benda nak cakap dengan Mas. Apa dia? Mas sudi tak kalau Azim lamar Mas? Ni dia. Cantik kan Fatin pakai tudung. Perempuan kalau bertudung semua nampak cantik. Abi, bertudung ni bukan sahaja untuk tutup aurat tau. Tapi untuk membuka dan melembutkan hati-hati yang susah nak terima. Abi tahu. Sayang nak Abi nikah dengan Fatin juga kan? Yalah. Abi dah janji kan? Bila masa Abi janji? Saya yang janji dengan Mama. Abi cakap apa ni? Sudahlah sayang, Abi dah buat keputusan dah. Abi takkan nikah Fatin tu. Abi, nanti apa pula Mama cakap? Abi tahu tak, Mama tu betul-betul lah nak Abi kahwin dengan Fatin. Oh, sayang, boleh tak kita fikir hal rumah tangga kita je? Tak payah fikir pasal masalah orang lain. Abi tak nak nikah dengan Fatin tu. Abi cintakan saya seorang je. Sejak bila? Sejak saya tersalah hantar pesanan suara. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Bisa je telefon selalu. Oh selalu. Assalamualaikum sayangku. Semoga Allah memberkati sayangku dan perjalanan hari ini. Luanglah masa sepuas-puasnya dengan mereka. Kukuhkanlah ukhuwah, okey? Semoga apa yang sayangku buat hari ini akan lebih mendekatkanmu dengan Allah SWT. Amin. Jaga diri tau, jangan nakal. I love you. Bye.
Tapi tahu pesanan suara ni untuk arwah Iman. Tapi kadang-kadang Abi rasa macam pesanan suara ni untuk Abi. Maknanya arwah langsung tak dengar? Abi cuba nak bagi tahu dia sayang. Tapi Abi nak bagi tahu dia lepas bachelor party dia tu selesai. Habis ni pun tak sangka dia boleh meninggal masa tu juga. Habis tahu tak? Banyak kali tahu dia call Fira. Dia hantar pesanan suara sedih. Sebab dia ingat Fira lupa nak hantar pesanan suara tu dekat dia. Rupanya Habi yang curi pesanan suara tu. Sayang, Abi tak curi lah. Sayang yang salah hantar. Tak tahu lah, bila Abi fikir balik kan, kenapa saya boleh salah hantar tu, mungkin Abi rasa sebab Abi pernah save nama telefon Abi dekat handphone sayang sebagai Izman Shah. Sayang pula save nama arwah Iman sebagai Iman SYG. Mungkin sayang tersalah pandang dan saya tersalah hantar. Tapi minta maaf. Maknanya Fira ada kecewakan Iman sampai dia meninggal. Sayang, jangan cakap macam tu. Sayang. Syaza merajuk dengan Raf Salah rajuk pula. Aku bukan girlfriend kau. Yalah, sebab Syaza marah Raf sebab Syaza tengok Raf back up Is. Kan? Kau yang bagi aku batu api kot. Mana ada Syaza? Syaza yang buat andaian. Okey. Tak apa. Kita tak payahlah cakap pasal diorang lagi. Nanti tak pasal-pasal kita yang gaduh. Lepas ni, aku tak nak cakap kat kau dah apa-apa pasal Fira dengan Iz dah. Cuma bila kau jumpa Iz, kau cakap kat dia yang aku sanggup korbankan hidup aku untuk jaga Fira selama-lamanya kalau dia nak lepaskan Fira. Astaghfirullahalazim. Apa ni Syaza? Tak baik kita doa macam tu. Kita ni orang Islam, Syaza. Tak elok tengok gambar lelaki lain saingan dah kahwin. Tengok gambar arwah lah. Takkan hidup balik pun. Tak kisahlah gambar arwah ke apa. Tapi benda tu semua kan boleh menimbulkan rasa cemburu. Cemburu? Buat apa nak cemburu? Kalau tak pasal dia mati, Habib takkan dapat kahwin dengan Fira lah. Allah Akbar, apa saya cakap ni? Tahu tak Allah dah tentukan jodoh setiap orang tu sejak azali lagi, tahu tak? Memanglah. Tapi bukan dengan cara menipu. Habib tak tipu sayang lah. Habis tu kenapa tak terus terang, Habib? Bukankah rahsia tu satu kesalahan dalam rumah tangga? Tapi kalau benda tu semua boleh memudaratkan rumah tangga, elok dirahsiakan. Saya boleh tak jangan tuduh Habib macam tu? Boleh tak? Habib, ada beza tau antara hak dan memiliki. Okay, hak tu akur. Memiliki tu satu rasa. Sekarang ni, apa yang Habib ada pada diri Fira ni hanya hak sahaja. Faham? Cinta Habib ikhlas lah untuk sayang. Sayang selalu ada dalam ni. Habib tak pernah fikir pun pasal hak Habib terhadap sayang. Ini kan pula nak tunjukkan kuasa. Tak pernah sayang. Azim serius ke dengan apa yang Azim cakap ni? Azim nak melamar Mas? Habis isteri Azim macam mana?
Hai, Aunty. Kenapa Aunty pandang Fatin macam ni? Taklah, patutlah Mama Fatin bising-bising telefon Aunty. Rupanya... Sebab Fatin pakai tudung? Alah, Aunty tak payahlah dengar cakap Mama tu sangat. Dia merepek lah. Salah ke kalau Fatin nak jadi baik? Tak salah, tapi jangan berubah sebab orang. Mama selalu bising pasal benda tu. Dia ingat Fira yang ubah Fatin. Ke ini syarat yang Fira kenakan untuk Fatin kahwin dengan Is? Fatin ikhlas, Aunty. Aunty, boleh tak kita jangan jadikan tudung ni sebagai isu? Kalau ikhlas, baguslah Fatin. Dah lah. Kita kena pergi Mak Is ni. Fira nak jumpa. Fira nak jumpa? Dua beradik tu sama je perangai diorang. Cuma Syazah tu lagi brutal lah. Fira lembut sikit. Itulah pasal kita dah ditakdirkan untuk kahwin dengan adik-beradik tu. Tapi sekarang ni masalah aku ni tak penting. Sebab kau dengan Fira ni macam mana? Macam tu lah. Dia protes. Pagi tadi dia buat sahur pun untuk aku je. Tak makan sekali pun. Aku ni menyesal lah. Yelah pergi cakap pasal pesanan suara tu. Yelah niat aku untuk nak kuatkan alasan aku supaya aku tak nak kahwin. Lain pula jadi. Itulah. Tak sangka pula Fira masih ingatkan arwah tunang dia. Aku tak kisah sangat lah pasal tu. Aku tahu yang arwah Iman pun memang pernah ada dalam hidup dia dulu. Lagipun aku... Is. Engkau minta tolong betul engkau lah. Yelah, mana tu diorang boleh tolong pujuk Fira. Tak nak aku. Aku dah cukup malu dah dengan betul aku. Lepas satu-satu masalah. Habis tu kisah engkau dengan Fatin nak kahwin tu macam mana? Mama Fatin, dia ada call Mama. Dia cakap, memanglah dia appreciate sangat Fira izinkan Fatin kahwin dengan Is. Tapi yang dia tak boleh terima tu, Fira cuba ubah penampilan Fatin macam ni kan? Aunty, kan Fatin dah explain. Yelah, Fatin kan model. Fira, you tak payah dengar Mama I cakap, okey? She's just confused. Tak apalah. Fatin cakap je dengan Mama Fatin, jangan risau. Okey? Fira dah buat keputusan dah. Fira nak Fatin dengan Izman kahwin lebih awal. Kalau boleh kahwin bulan puasa lagi bagus. Kahwin dalam bulan puasa? Bagus tu. Raya dah jadi isteri. Tak sabar Mama Fatin jadi menantu Mama. Apa hak sayang nak tentukan bila dengan siapa pula Abi nak kahwin? Jangan fikir pasal hak. Fikir pasal Mama. Fikir pasal Mama ke pasal saya nak balas dendam ni? Dendam apa? Yelah sayang tuduh Habib penyebab kematian Iman kan? Astaghfirullahalazim. Sejak bila Fira cakap macam tu, Habib? Fira cuma kesal sebab dia mati lepas kecewa sebab tak dapat pesanan suara tu. Tu je. Saya kena tahu tak kematian tu bukan kita yang tentukan. Kita kena percaya qada dan qadar. Kalau dia memang nak mati, kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak tolak. Cukuplah, Habib. Fira cuma nak settlekan satu persatu masalah. Habib kahwin je lah. Apa saya ingat kalau semua ni, Habib buat benda ni, masalah semua akan settle ke? Ya. Masalah Mama selesai. Habib, Mama takkan stop selagi Habib tak kahwin dengan Fatin. Ya Allah, saya stop lah guna alasan Mama ni. Saya sebenarnya tak sayangkan Habib kan? Habib kahwin. Okey? Kalau Habib masih nak Fira dalam hidup Habib. Jangan cabar Habib ya.
sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu kau bisa aja telepon selalu.